Korang tengok betapa teruknya penyokong geng pembangkang ni menyerang wakil rakyat Melayu daripada parti lain tentang tak tutup aurat ni. Mereka ni bukannya nak nasihat pun, tapi mereka saja nak hina kau-kau punya. Tapi yang aku pelik tau, tak ada langsung komen daripada diorang ni yang tegur Mahathir supaya minta isteri dia tutup aurat. Tapi yang aku tengok dalam komen-komen Mahathir ni semuanya pujian-pujian belaka. Lepas tu bila tengok ada video-video dia dengan isteri dia, semuanya romantik saja. Tak ada pula mereka tegur pasal aurat dia. Kan sekarang ni Mahathir dah jadi geng kamu. Jadi pemimpin daripada parti Islam kamu kononnya boleh je tegur kan? Kenapa tak tegur? Dan juga kepada geng-geng mereka ni, kenapa tak banjiri ruangan komen Mahathir ni dengan komen-komen minta supaya isteri dia tutup aurat? Mestilah tak kan? Sebab Mahathir dah jadi geng kamu. Dia dah disucikan oleh kamu. Kalau Mahathir bukan geng kamu, habislah berbakul lah Mahathir ni kena maki. Inilah sikap hipokrit, haprak terpaling Islamik mereka yang hanya menegur individu yang tak sehaluan dengan mereka. Apapun, tutup aurat tu wajib. Tak tutup aurat berdosa. Meliwat pun berdosa dan tunggang agama pun berdosa.